Okay guys, Assalamualaikum. Korang tengok bawah meja ada enjin guys. Gempak gila kan? Okay, Assalamualaikum guys. So ni tempat hotel yang aku lepak dekat Bangkok ni. Korang mesti kena sampai. Nama hotel ni adalah Miss Style Garage. So kat sini dia ada kafe. Untuk kita lepak pun boleh, untuk tempat tidur pun boleh. Okay, tempat dia memang gempak gila. Okay, aku tunjuk video kat korang. Ini adalah tempat lepak dia lah. Kalau korang-korang nak isap rokok, kat sini semua dibuat daripada besi barang-barang dia. Semua ada enjin-enjin kereta, tengok. Blok-blok. Lawa gila tempat dia. Ni sebagai hiasan lah tempat ni. Memang lawa. Okay. Ni bilik-bilik hotel dia ada kat sini. Ni laluan untuk pergi ke hotel dia lah. Okay. Memang lawa lah. Ni tempat korang nak lepak, nak santai-santai. Tengok. Semua enjin nampak. Bawah ni dia punya ni semua enjin ni. Enjin-enjin kereta. Memang gempak gila. Okay. Atas ni semua sport rim. Lawa lah dia buat design macam ni. Gempak lah. Ni kereta. So kat situ boleh duduk lepak. Okay. Lawa kan? Nampak? So aku pergi ke ruang untuk kafe dia. Ni untuk ruang kafe kalau korang nak lepak-lepak. Kat sini ada buaian. Ni dekat area tempat ni nama dia Huai Kuang. Huai Kuang tempat ni memang gempak gila. Hotel ni memang best lah. Ni tempat kafe dia. So korang boleh lepak, santai-santai. Ada aircon ada yang risau. Tempat dia sejuk. Ada aircon. Lawa gila. So kalau korang pergi Bangkok, korang kena sampai dekat hotel ni. Okay. See you. Assalamualaikum. Ni untuk kaunter bayaran dia. Nampak? Ni adalah kereta apa, saya pun tak pasti. Okay, ni untuk menu yang ada. Dia ada macam-macam Okay, western pun ada, nasi pun ada, ikan salmon pun ada, sup pun ada. Nampak? Hot and spicy Korean wing. Yang paling best sekali air dia. Air dia memang gempak gila. Ni salmon pun ada. Air dia, tengok. Mercik. Nampak? So inilah suasana dia kat dalam tempat kafe dia. Okay, ni untuk bahagian lobi hotel memang sangat lawa. Ni motor panjang ni, tengok. Berapa orang boleh naik ni. Ni lobi dia. Sangat cantik lah tempat ni. Aku memang recommend kalau korang datang Bangkok, stay hotel ni. Memang lawa gila. Okay. Ni tayar kapal terbang pun ada. Cantik. Okay, jom. Siapa nak naik dengan aku motor ni? Dia punya pipe, exhaust dia kemain panjang lagi, tengok. Panjang gila. Gantai dia pun panjang gila. Sampai ke belakang. Nampak? Ni berapa orang boleh naik ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang boleh naik. Jom aku bawa korang. Nak pergi mana? Bang, brom. Mari.